Ada yang tanya saya, beli tanah ni mana yang lebih untung? Beli untuk bina rumah sendiri ataupun beli untuk aset masa depan? Jawapannya, dua-dua untung, tapi strateginya berbeza. Kalau anda beli yang untuk bina rumah, kelebihannya adalah anda akan dapat reka bentuk sendiri. Selepas itu, anda juga akan jimat berbanding dengan beli dengan developer, pemaju ataupun rumah saksi. Tapi yang paling penting, kena pastikan tanah tu adalah status bangunan ataupun boleh tukar syarat. Kategori yang kedua pula, untuk pelaburan, kena cari kawasan yang sedang membangun. Simpan 5 ke 10 tahun, biasanya nilai tanah tu akan melambung tinggi. Tanah ni juga ada kos penyelenggaraan yang tinggi macam rumah sewa. Berita baik untuk anda yang sedang mencari tanah di kawasan Batu Pahat dan Muar. Saya ada beberapa individu dalam proses pencarian yang lokasinya memang sangat strategik. Lokasi yang pertama di Kampung Nazam, Serai, Batu Pahat. Tinggal satu je unit yang terakhir, jenis corner lot, siapa cepat dia dapat. Lokasi yang kedua di Kampung Parit Haji Bajuli, Bagan, Batu Pahat. Kawasan yang tenang, cantik untuk rumah hidapan anda. Lokasi yang ketiga kita ada di Kampung Parit Samijan, Parit Raja, Batu Pahat. Dekat dengan hub pendidikan seperti UTHM, sekolah-sekolah dan bandar. Lokasi yang keempat kita ada di Batu 16, Air Hitam, Muar. Memang lokasi tumpuan berbaloi untuk masa depan. Sama ada nak buat aset atau nak bina mahligai sendiri, unit-unit ni memang hot. Nak tahu harga atau nak datang melawat tapak dulu, klik link di bio saya sekarang atau komen saya nak di bawah.